Neraka pula tempat seksa. Setara mana seksa? Quran kata, kullama nadijat juluduhum baddannahum juludan ghairaha. Tiap-tiap kali kulit tulangnya hancur masuk neraka, maka ada api hancur lembu habis, hidung hancur, mulut hidung, perut hancur. Baddannahum juludan ghairaha. Tuhan ganti buat yang lain. Hancur maka di neraka, ganti yang lain. Hancur habis hidung-hidung makan neraka, ganti yang lain. Apa Tuhan buat? Liyazukul azab, nawi bersangat teh azab. Dia suruh ngaji seminggu sekali tak mari. Suruh semaya jemaah 5 kali tak pergi. Wih padai dengan muka dia. Makan rezeki penuh. Kereta tak ada, mutu tak ada. Itu kan? Tak ingat tu. Lupa tu. Tak itu kan? Saya jadi tu nak kira bagus tu. Tak kira sejik dah. Tapi tak lebih kau ni dah lah. Oh ya, tak lebih jauh-jauh tu. Tak itu kan? Saya jadi ceroboh tu. Tak pergi ngaji dah. Dah buat perani dia tu. Dia nak temu. Tak itu kan? Dengar molek ceroboh kalau ada. Kalau ada tak ada tu lah royak. Tak itu kan? Tu seksa di dalam neraka. Lepas tu dalam neraka ni pula dia ada dua. Petok atas tu jeking. Jeking ular kala. Siapa yang lari daripada jeking tu, masuk dalam api. Lari pada api, pergi pada jeking ular kala. Jeking ular kala dalam neraka sekali dia ketik 40 musim tak hilang lagi. Ular hok basuh api, jeking hok basuh api. Hak Tuhan buat untuk nak sesakan hamba dia, tak syukur nikmat dia dan tak syukur pada Allah buat dia. Allah buat kita ni molek, Tuhan supuh nah. Tuhan supuh 3. Watin wa zaitun. Watin wa zaitun. Watin buah harga mahal. Zaitun buah harga mahal. Waturisi tempat harga mahal. Wa hadzal baladil amin, negeri Mekah. Apa Tuhan ayat? Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Tuhan buat kita, Tuhan supuh 2 tempat hak melia, 2 buah kayu hak melia. Sungguhnya Tuhan kata, aku buat manusia ni fi ahsani taqwim, semolek-molek kejadian. Tengok lembu. Lembu dia berjalan sama punggung dengan muka. Dia makan tinggi punggung. Berarti tak lembu tak ni? Kita berjalan punggung dari bawah. Uya makan tinggi kepala. Lembu tengok berjalan punggung dengan muka sama. Uya makan rendah. Ulak mulut dia dengan punggung duk tunggal itu tak oleh ya. Bagaimana manusia ni cengok belakang ni, diri pun cengok, makan pun cengok. Manusia dia tak boleh sujud lain daripada Allah. Allah saja yang boleh rokok dan sujud. Itu hikmah. Lembu tak apa lah, kami tak apa lah, tapi manusia tak boleh. Malaikat kena sujud kepada Allah saja. Iyyaka na'budu, Allah sah aku sembah. Wa iyyaka nasta'in, Allah sah aku minta tolong. Fatihah kita dah baca semua tu amin. Kali itu neraka ni seksa. Kali itu kena yakin kata neraka ada, api panas, syurga ada, tempat nikmat. Ni nasihat dia ni, dengar molek nasihat. Maka kesemua orang mesti sapa kepada mana-mana satu daripada 2 tempat itu. Kita semua ni semenjak daripada tak ada sapa Nabi Muhammad sepakai mak ni, kena sapa tempat 2 saat ni. Tu. Lah ni dah jalan dah ni. Ni kita kecil kita dia, tapi nasihat dia berenah. Kita semua ni hok jadi orang ni, buai lembu buai kambing, mesti sapa kepada mana-mana satu daripada 2 tempat itu.
Oh nak tak serga neraka, tak neraka serga, tak ada hak celah tu. Tiap-tiap hari denggi, tiap-tiap laza seminit 2 minit bertambah dekat. Ni khabar nasihat dia ni. Kita ni duk berjalan lagi dekat mana ni? Duk berjalan lagi dekat dengan kubur, dengan rumah asli. Khabar dah. Setengah kata kubur ni duk panggil kita 70 kali sehari. Setengah kata Malikil Maut duk tengok muka kita 70 kali sehari. Mari dalam kitab ni royak kata kita duk berjalan kepada kubur. Mari jauh, hari ni dekat, esok kau dekat, esok kau dekat, hatta zurtumul maqabir, hingga mung sapa ke pintu kubur. Allah kata alhaqumut takasur, ihamu aku banyak-banyak pakai ada bubuk. Kamu nak buat rumah besar, kamu nak bini jangak, kamu nak jadi tu, aku nak jadi ni. Hatta zurtumul maqabir, hingga sapa mung ke pintu kubur. Kejut. Habis weh. Mana bekak? Habis. Mana harta? Habis. Mana bini? Tak ada mula. Mana rumah malak? Tak ada mula. Kita tinggallah bawa. Hak tak ada warna putih. Lepas tu kacing dia ikat. Lah ni kacing molek lah. Potong kacing molek. Esok ada ikat. 3 ikat. Kepala tengah. Duduk tamu batu. Baik kalung. Dia duduk dari rumah tanau. Apa cunu, apa jiru. Tak itu ya? Kai tak kai. Arfa tak arfa. Tapi naik kereta besi. Tayar lapar. Tak itu. Kereta besi. Daripada kereta apa ni Camry turun pada kereta besi. Daripada Fortuner turun pada kereta besi. Daripada Mercedes mari pada kereta besi. Daripada rumah yang berbagai-bagai katil dan berbagai-bagai dan bermacam-macam bunga, mari duduk daripada rumah kubur. Hadis dah royak. Keluar dah royak tu. Tak percaya? Tak percaya kena duduk dua. Kecil betul-betul. Percaya? Percaya kena pergi sendiri. Kelak kita tanya dia. Iya tu guru ya tu percaya ke tak percaya? Percaya sifat baju pergi sendiri. Bebel dah. Kalau tak percaya, tak apa. Pergi gua. Kakak kuning. Tak itu ya? Ni bayi ni. Pergi sendiri pun dia. Uak pun dia. Pak kalau mati tu Imin nak bincang lagi mana kata. Tak usah itu ya. Ni bukan kata ni royak. Ad-din nasihat. Tulis belakang agama tu nasihat. Saya nasihat diri saya dan saya nasihat pada semua. Hari ni kita kena fikir dia. Kalau sejik, bercerak sejik. Akan baju putih, akan piyah serban. Oh ya makmum tak iman. Kalau mu tak pergi sejik, hakika. Cukup kepala, cukup kuning. Tak ada punya mari mak orang serebok ni. Palu tak serupa dua tu. Palu ni ayah dulu ni guna. Dah. Ni palu ni ayah dulu. Dah. Mana? Mari. Dah. Kalau awak tak dan. Siapa juga tak ada. Berarti tak ada ni. Berarti tak apa. Neraya ni dulu. Saya neraya dulu. Kalau orang mati dia kena katak lagu ni.
Saya pergi temu Teluk Manak Raja. Pas ditemu di Balosa, di rumah molek taruh. Orang panggil orang tua dulu. Palu dia tu kena belajar. Mari. Panggil orang masjid. Waktu macam tak ada dia. Tak dan. Siapa juga? Habis itu. Dengar kita ujian. Ingat tak sana? Ingat. Maka kesemua orang Islam mesti kepada mana-mana satu pada dua tempat itu tiap-tiap hari, tiap-tiap lazah bertambah dekat. Oleh itu, ni tuan ni mana? Ni tayah dia kita. Oleh itu saya nak minta maka pihak ulama kita dan pipi-pipi yang dulu-dulu sahabi-habibi melah takut anak-anak bangsa lepas ke neraka. Tu tok guru dulu. Tok guru dulu dia pipi anak murid dia, anak bangsa Melayu dia takut terlepas di pada neraka. Apa dia didik amalan hak molek pada anak-anak murid dia. Maka pihak mereka itu pun guru-guru tu sangat-sangat memisah ita jalan supaya anak-anak bangsa lepas ke syurga. Ni tok guru dulu. Tok guru dulu. Dia mengajar ni dok ita orang hok dok keliling dia tu nak mengaji, kena jalan syurga. Bima takut anak bangsa Melayu dan anak murid dia ni lepas neraka. Hari malam menjadi hari didik manusia. Dia mengajar manusia tu nak ajak manusia pergi kepada syurga, nak lepas manusia tak mahu masuk neraka. Ini tok guru jiwa panggil. Nafsi dunia. Tok Monggo tak terlibat dengan dunia. Tok Sekar tak terlibat dengan dunia. Tok Dala tak terlibat dengan dunia, duduk ke dia. Tapi apa ada di rumah dia? Cukup. Rumah dia besar, kena ke dia besar, makan ni dia jenuh. Tapi tak ada dunia. Kepala dia, otak dia lah fikir dunia. Hanya dok fikir nak lagu mana ni? Manusia ni. Nak wis semua lepas kepada syurga kan tempat nikmat. Nak lari, nak jaga kan manusia yang ada di keliling kita ni jangan masuk neraka kerana neraka tak tahan kita dengar ni. Inilah tuju Tuhan tak Nabi tu nak manusia tu masuk syurga, nak sekat manusia tak masuk neraka. Pah gapo dia didik, tengok. Maka menyuruh mereka tu ulama akan anak bangsa dengan merija segala ia disuruh pada agama kena pakai benda agama suruh kena pakai buat ni tok guru dulu. Ia riwayat ni. Dan melaraikan merija segala ia tegah dengan sepenuh-penuh hemau. Kena tinggal benda hak Tuhan larang dengan sepenuh-penuh hemau kita. Kita kena buat benda hak Tuhan suruh dengan sepenuh-penuh hemau kita. Mana? Sehingga menambah lagi perkara-perkara ya seolah Allah tukar penyambut rumah takut bergonjang dia terbalik. Alah ni tu tak kering. Ni tak ada ni nasihat dia ada ni. Seperti menyuruhkan pakai kopiah putih dan serban. Ni dalam pondok dia. Undang-undang dia tulis dilarang bojang. Tidak reda orang bojang ada di dalam tanah dia. Orang mari tengok kata, gino ni undang-undang tok guru ni orang bujang tak ledok dalam rumah. Kata kok mana pula bukan bujang, bojang. Ianya tulis orang ianya pakai bujang. Tu ngaji tak guru lagu tu. Ada. Dia dekat ke? Bujang dengan bojang tu dekat-dekat. Dia tengok. Saya mau pergi, dia tengok terkejut. Dia tetap reda, orang bujang, orang bojang duduk sini. Dia pergi baca. Tok Guru tetap reda, orang bujang duduk sini. Jadi boleh lalu. Jadi kalau orang bojang, dia tengok sakit kepala dah. Merak. Kaji saya tanya dia. Mada. Gina dia perak anak murid. Suruh cukur kepala. Alih bojang. Dia jawab ini. Dia bojang hati tinggi.
hati ria, nak berjalan alih ngaji. Lepas tu cukup kepala pakai apa? Pakai kuya. Hari ni tak pakai kuya saja, pakai serbai. Hari ni tak pakai serbai, pakai putih. Sebab apa? Kerana pakaian ni pakaian orang buat molek. Ni orang-orang besar masuk tanya di rumah. Saya royak so. Oh, dia tobat ni dia. Dia baru nampak. Pakaian bukan cuba tengok. Ada ke tak orang pakaian ni pergi ke okey, ke buat jahat. Ya tu tak. Mami. Ni pakaian orang buat molek. Inilah didik kata guru. Lepas tu satu hari dia pergi rumah ayat atas. Ni lah didik kat pakaian tak pakai. Kalau pakaian orang lain bukan tak pakai. Budak elak dia nak kelik. Dia nak kelik, dia bubuh baik. Budak hak nakal. Ya budak ni macam-macam. Tua pun aku tu juga. Itu kan. Kepiah boh dah lebih. Serbai boh dah lebih. Baju putih boleh baik pakai seluar. Sobek je dah ada sekat. Sekat nak pergi ke mana ni? Kita nak kelik. Mari mana? Mari ponok. Bukan dia ni. Bukan ke ponok aku ni. Ada tak? Aku ngaji dah tu guru tu. Ni bukan pakai ponok ni. Dia besak temu dah lebih. Mu lagi pada tu ni. Ya tu lagi. Apa lagi semua orang ni? Terwakil dari pon. Tu ya tu pening me tu pening me udak. Banyak mari rumah tu. Ada juga budak tak boleh. Atau budak ni suka tahan-tahan di bawah pukang tu. Ya orang tu lanya. Budak-budak ada bawah pukang tu, bahkan lebih ada ni lagi kata. Ada mutu hak jahatnya. Kadang-kadang dia buat hak pukang tak suruh jadi masalah tu, jadi pemipangha tu. Tak itu kan? Zairah Rino ni burung di sini ni. Baik ni Mimi Marayak ni kata ni. Itu di. Kita tak ada salah gapo. Mari buya subuh. Itu mana ni? Dia apa kata ni? Kita ni orang salah. Ibu orang lagi orang bukan kata buat benda duk hari ni. Bukan kata ni no. Kena. Itu kan. Ni tu buat takrik dia mari. Habis tu kita nak kelik. Mung itu mah kelik ngajar. Lepas tu amamung perak budak jangi we tinggal sembahyang jemaah. Supaya saya perak ni. Akhir nanti akan berkah dia. Ni bisa ni dia. Habis tertik pondok semua dengan setiap kali dia mengaji di tu guru, semua lah ada dia kena cukup kepala. Dan cukup kepala ni menjerak budak hak keling-keling. Kalau budak hak berjalan jangan kelibat dengan benda raya. Cukup kepala oleh 2 kali. Bo nak panjang, mung salah tak semaya. Cukup kepala ke goda. Kalau budak dia tu goda. Tapi kita tak goda. Mung kena cukup kepala. Goda sakit, cukup kepala tak sakit. Cukup kepala boleh 3 kali. Insya-Allah habis. Betul tak email cukup kepala semua kata kuasa nampak tinggi sikit. Tak itu kan? Tok guru kita cukup kepalanya seminggu sekali ya cukup kepala tu. Tok guru kita cukup kepala seminggu sekali. Dia lah tunggu. Siapa dia ni? Dia di anak murid takwil bojeng. Tok sekal. Tok monggo, tok dala. Dia ni tak boleh kan? Hari gi yang buatnya hari tu sudah cukup dah. Lepas tu tiap minggu. Habis kita ada mana tu tiap minggu. Hari ni hari cukup kepala. Pergi beli mata misting tak kena beli. Ibu tak kena beli. Hanya mari hula kepala. Hingga pagi-pagi ni kita buat terdetik. Buat nak pergi ke mana-mana tu mari sore. Tanda kepala. Dak habis. Habis. Insya-Allah 2-3 kali cukup kepala. Tahuilah ada hidayah dia. Habis itu dia kata penyambung jangan baca penyambung tu tukar penyambung hari ni mereka tak nak reti dah kau tu ada rumah orang kan rumah dulu 20 tahun dulu rumah orang ni kalau dia malah lagi dia sengit ni dia pergi cari kayu ni ayu-ayu tu panggil tukar penyambung reti tak sengit kena ajar lah kau je lah kata
tukar penyambung, jangan baca penyambung. Tukar penyambung rumah-rumah takut bergonyel dan terbalik. Kalau dibanding. Jadi jemur sengit, ambil tukar sambung. Kalau gitu kita ni takut sengit. Ambil piyah pakai. Cukup kepala ulicin. Buh subel. Betul ke lain. Mula dah sengit. Pergi kedai apa? Tu sengit tu. Dia pergi kedai. Tengok kat mana ni. Timah banyak kat mana ni. Tu panggil sengit. Kali tu buh tukar nyambuk ni. Cukup kepala. Kan kepiyah. Pakai subel. Tak berani juga. Kalau yang Nabi juga. Kena pecah habis. Tu cara. Tak gitu kan? Lepas tu pakai seperti menyuruh makan kopiah putih. Dan serban pakai kopiah lain pada putih yang boleh. Tunggu dulu cuma. Lah ni macam-macam dah. Dan sebagainya. Daripada perkara-perkara yang seolah-olah boleh paksa tuannya, boleh tekan tuan dan menolong pada perjalanan serga. Saya ada misal tu lagi rumah. Kalau dia pakai serban, dia pakai kopiah nak jeling orang Tino tak berani. Dia ingat serban tak itu kan? Tekan tuan tu. Jangan jeling orang Tino serban mung kan. Tak itu kan? Tapi cuba ada song, tak ada serban. Tu berjeling selalulah. Tu temu tengah benda, temu tengah batah ngeceh halah mung siku aku siku, mu jeling aku jeling tagi. Apa hai tak temeh. Orang jantai budak-budak Tino, budak jantai kita nampak dia ada. Suku mu, jeling mu. Kita gamak kelahi gi, tapi dak jeling jelas tak berat gi dua tu. Kita kalau orang tua ni jeling-jelas tu nak gocah. Tak ada. Puak muda sama muda ni kalau kata jeling siku, maki, tu tak nyadah, tak tunggu selalu. Khabar-khabar nu cenok nu. Gino nak dah jelek dah atas dia mana kelahi dah. Ya lurah ngeceh dia panggil. Tu benda yang zaman dia panggil. Apa itu saya kalau temu buaya muda-muda tu berjelek kat atas, saya royak tu. Kalau ada ceroboh nak jaga ni budak ni nak jaga. Tidak lepas cenok. Lurah ngeceh dia mati. Tu cara dia panggil. Itulah didikan tok guru dulu. Jadi didikan tok guru dulu ni ialah dia perala ke anak murid pergi ke syurga. Dia perala orang mengaji dia suruh buat molek pada agama. Sama dia mana cara dia didiknya? Mung kena cukup kepala. Mung kena pakai kopiah. Mung kena pakai serban. Mung kena pakai baju putih. Inilah jadi tukar penyambung. Kalau jemaah tu nak utuh, ada tukar penyambung tahan 2-3 bulan. Kalau mung pakai kopiah, kalau mung pakai serban, kalau mung pakai baju putih, mung nak buat maksiat hari ni, dah lah 2-3 hari mung tak buat maksiat. Duk pegang dia serban dengan kopiah. Habis tu saya pondok saya berkat nak katuk seminggu cukup pada habis. Kalau nak kelik dengan kepala licin, dia licin ni. Kepala song ni panggil licin. Kepala song ni panggil panggil. Dah song ni. Dah buat susuh dia tu. Ni lah orang panggil didikan orang berkat, didikan tu monggo berkat, didikan tu dalo berkat, didikan tu sekai berkat. Kalau kita turut dia dengan seboleh-boleh turutnya. Kerana demonia berkaitan dengan ilmu yang ada di dalam dada dia. Habis. Dan melaraikan habis weh. Tak ada asal. Kata nak habis ini tak habis juga. Dan melaraikan memakai pakaian bawa pada semabur. Wallahualam. Kita berlidah. Tapi terlupa nak bawi. Abang molek tak habis lagi. Tak itu kan? Esok kita bawi kita. Pas kita ni orang ada dalam 100 ni. Jadi kita beli dah 220 harga pisik kali. Kalau dia pergi beli kedai makan 25 kau. Tapi saya pergi beli ni harga paling murah sekali. Lepas tu raka kata nak baca takrib ni hak boleh baca kitab lah. Hak tak boleh baca nak buat gini. Hak boleh baca buat kitab belaka. Baik laki-laki baik perempuan. Lepas tu kitab ni ada hamba Allah. Ada hamba Allah 2 orang. Dia beri kita untuk aukas kita ni. Ni panggil jadi jariah. Untuk jadi jariah. Tinggal kita mati esok,
kita ada orang dah baca hak kita wakah ni siapa pahala juga. Tu ada hamba Allah di hari ni. Saya baca di majlis hari ni Bakurah. Orang kira kita lebih kurang 5,000 ke. Jadi orang mengaji tu suka mengaji kata, "Mbok nak bayar kata tak ada nak bayar nak sedekah free." Tapi orang tu dah sedekah ugal kita. Jadi kita boleh pahala sedekah tu lah. Esok pun kita mari nak sedekah juga. Tak itu. Tapi hak boleh pahalanya orang hak beri duit ni. Pas kita ni boleh pahala sedekah. Tak itu. Lepas tu kena pakat ngaji sungguh. Habis takrik sebuah tu nak suruh mengajar di masjid belakang. Tak itu kan? Masjid dalam Melang ni boleh mengajar takrik belakang. Apa rezeki? Saya mau tanya. Puasa ni nak beradu ke tak nak beradu? Nah itu kan? Di majlis tu kita tanya gini, nak beradu ke tak nak beradu? Dia mau kata beradu moleknya sahabat takutlah takut tak guru. Saya kata demo kata tak kena. Saya tak takut tak agak saya. Takut tak agak demo. Faham tak? Macam mana orang tak agak? Orang ngatuk, orang nyingguk tu orang tak agak. Lepas tu guru dia baca walau boleh mana ada dah nyingguk tak guru. Ada nyingguk, kalau nyingguk baca tak kena. Itu kan? Itu hak saya. Dia menjelis saya tak kata. Di rumah saya tak kata. Jadi uya tu hak buka kebajikan. Wa amma hak sunat tu kebajikan diganda hak wajib. Hak wajib diganda satu amalan diganda 1000. Boleh Tuhan nak ganda pahala, kita ganda. Idik ke bodoh tu. Hukum sendiri pula. Itu jadi tak kena beradu juga. Itu kan? Lepas tu kalau kita ada tagak, kita banyak udah oleh mengajar. Tak itu. Tiba kita uzur atau apa kan. Tak itu kan? Mana tak cedera kan majlis ni. Mari sudah. Tak itu kan? Itu kita takrik kita mengaji le puasa. Tak itu kan? Unyenguk hal ni. Mana? Itu segera faham Tuhan dah segera ke kena. Jadi wahai. Tak, bukan gitu. Dia dalam hadis dia tak royak. Kata Tuhan duduk dalam segera. Royak kata kita dalam segera boleh tengok Tuhan. Itu kita royak hadis royak. Dia tak royak kata Tuhan duduk dalam segera. Nabi nak pergi jumpa Tuhan di balik mustawa. Tak royak lagi kita kata Tuhan duduk situ. Kali itu tak mesti kata kita boleh tengok tu atau kena temung gitu kan? Ada. Kadang-kadang kita boleh tengok, ibu tengok hari ni. Kita boleh tengok anak kita duduk di Mekah. Aisyah. Kita mesti pergi ke Mekah hari ni. Dah. Aisyah. Bukan lain orang apa. Huwai duduk di Mekah. Jadi ulama ukanya kita duduk di surga. Kerana Tuhan ni zat dia tidak bertepat dan tidak berjihad di mana jihad. Pas tengok dengan tidak ada kaifiat, nak royak tak boleh. Bila kaifiatin. Kan? Kita nak sampai pergi kepada Bakau. Nak sampai pergi ke Mekah. Tak kalau nak pergi ke Mekah, sampai kita di siapa di Bakau gandu. Dia memang tu. Kapal esok lagi kapal. Ataupun sebab kapal ni ada 4 hari lagi. Kata semaya gitu kita kena kosa boleh jamak ke tak boleh kosa ke tak?
boleh puasa, boleh jamak lagi. Kerana kita namu orang duk mesapi. Hak tak bolehnya kita niat nak pergi mukim situ. Kita nak pergi bakar, nak pergi mukim situ. Tak boleh tu. Ni dah bukan duk situ dah. Hanya dak nanti kerja kita tak sudah lagi. Wei mau passport tak sudah lagi. Banyak hari, 5 hari ni hari. Tak apa. Namun orang musafir boleh puasa, boleh jamu. Tu nak pergi Mekah, orang nak pergi Mekah, orang nak pergi jalan, kena belajar bab puasa, bab jamu. Tidak kita kena. Tu dia. Mana? Hati cemar. Hati ada ujuk, hati ada riya, hati ada sum'ah. Kemudian semaya kita sepenuh ke tak? Tak sepenuh. Saya ingat kita mengaji ada pekahnya, walau dalam ilmu tasawuf kata, tak boleh. Tu kemudahan bagi kita orang awal. Bagi orang arim, tak boleh. Kita pergi bersapi. Pergi sapi kita nak jamak ke apa? Ya jamak ya ada dua. Dalam istilah fiqh kalau kata jamak dia ada jamak taqaddim, jamak ta'akhkhara. Lain-lain syarat dan lain-lain hukum. Ada pun qasa, ada baginya qasa ni boleh qasa hak pasal 4 rakaat. Hak 2 tak boleh qasa, hak 3 tak boleh qasa. Kalau hukum qasa boleh 3 waktu saja. Zuhur, Asar, Isya. Ada pun jamak boleh 4 waktu buat subuh. Subuh qasa tak boleh, jamak tak boleh. Kalau itu kita nak pergi bakar. Misal tak itu nak pergi bakar, pergi siapa di jalan orang dok ber zuhur. Dia ada bilik semaya di Tesila ni. Kita tengok kata ni pukul 1 ni. Pukul 12.30 ni mobil ni. Tapi kereta api kita nak pergi pukul 2. Itu ni. Misal. Lepas tu kita ni 10 orang. Buat kita semua ni semaya jamak taqaddim. Apa syarat jamak tu taqaddim? Nak ambil asar bubuh dalam zuhur. Asar kaya tak kena semaya dah. Dan itu buat kita ni nak semaya zuhur ni nak jamak saja ke nak qasa kata. Dia kata nak jamak serta qasa. Ingat molek tu imam kena baca dulu. Niat jamak di dalam semaya. Wajib niat zuhur dulu, wajib semaya zuhur dulu. Tuai waktu. Lepas tu nak semaya zuhur pula qasa. Niat dah tiba. Aku semaya fardu zuhur qasa 2 rakaat kerana Allah. Wajib niat dalam takbir. Manakala 2 rakaat kita dak semaya tu dalam baca Fatihah ke, dalam sujud ke, dalam tahiyat ke, ingat di hati kata aku nak semaya asar dalam waktu zuhur. Jangan kata lama betul pergi. Maka kecah jangan kita kulit hiru apa ni isak ambil isi dia tu. Ingat di hati sila di hati bang. Nak semaya asar dalam waktu zuhur selalu. Misalnya maya zuhur 2 rakaat, zuhur qasa wajib niat dalam takbir. Jamak wajib niat dalam semaya di mana-mana ikut. Jangan misalnya lagi ada niat tak aku nak semaya asar dalam waktu zuhur sila di hati. Jangan misalnya lagi. Kalau misalnya dah niat assalamualaikum wa assalamualaikum habis semaya zuhur 2 rakaat. Lepas tu jangan sengaja lama kebih asah lah.
Asal nak kosa juga. Aku semaya fardu asar 2 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Lepas tu maya habis. Tu panggil jamak serta kosa. Jamak apa? Jamak taqaddim. Lepas tu kita pergi bakak naik kereta pergi atas kereta ni motor masuk dari asal. Tak apa. Kau dah makan oli yang kat tu.